Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Lagi ramai di pemberitaan kalau warga Cina yang masih sekolah dipulangkan karena tidak bisa berbahasa Melayu. Kendati demikian menjadi viral di media sosial. Dan banyak pula pendapat dari warga dan Dewan Malaysia menanggapi hal tersebut. Balik Cina Ya betul. Saudara daripada puan punya kelas A5 ya? Betul? Ya betul. Okey, dia macam ni tau. Hari tu saya ada dengar, saya punya saudara ada bagi tahu yang puan ada marah salah seorang student dekat sana yang bodoh lah, suruh duduk dekat tong sampah ke. Betul ke macam tu puan? Betul. Betul lah. Kenapa ya puan, boleh saya tahu kenapa? Sebab dia tak faham saya cakap. Jadi dia tak faham saya cakap. Saya nak tanya confirmkan betul-betul. And then ada saudara saya beritahu yang puan cakap kat dorang kalau tak pandai bahasa Melayu boleh balik Cina Ya betul. Yang kalau macam tu tak boleh puan. Sebab kita satu Malaysia, betul tak? Kita satu Malaysia, kita kena respect each other juga. Tak boleh sampai macam tu sekali. Itu pun boleh di dalam kategori rasis jugalah puan. Sekarang ni Cik, bukan saya seorang saja yang cakap macam tu. Sebab itu kami hadapi masalah. Saya faham. Dan saya bukan kali pertama pun buat semua benda tu. Tapi kenapa pun tak ada aduan pun selama ni? Saya faham. Bukan setakat masa saya mengajar dekat Sedang, sekolah campur, tak jadi masalah pun saya cakap juga kat budak Cina. Kalau dia baru umur 13 tahun tak boleh cakap, okey lagi. Kalau mak buat sendiri pun tak boleh cakap, macam mana? Kalau macam tu saya tak sure lah. Sebab apa? Sebab masalahnya mak bapak pun tak pandai cakap, Cik. Kita tak boleh cakap macam tu juga. Balik ke Cina lah. Jangan macam tu. Saya ada saudara Cik ni yang mana satu ni. Tak apa, yang tu puan tak boleh tahu. Kalau ikutkan perundangan sekolah, Cik datang ke sekolah, pihak pentadbir akan tanya nama anak Cik. Yang tu betul. Yang tu saya akan pergi juga ke sekolah. Tak boleh bercakap dengan saya tau. Cik kena pergi ke sekolah, berjumpa dengan pentadbir sekolah. Ni kalau ikut dah salah ni. Tak apa. Saya boleh je buat aduan. Buat aduan sebab? Mengganggu privasi saya. Mengganggu privasi? Menelpon saya. Sedangkan saya sedang MC. Saya sakit. Tak, Cik. Saya boleh buat aduan, Cik. Macam ni puan. Saya masa call puan pun saya tak tahu puan ada dekat mana apa semua kan. And then puan pun tak boleh nak salahkan saya 100% juga. Tolong tanya dulu. Saya tahu tak saya tengah tidur. Saya sakit. Saya boleh buat aduan, kat PPD saya boleh, Kementerian Pendidikan boleh, JPN pun boleh. Cik tak ke? Saya sekarang nombor Cik ni. So nak macam mana nak daripada nombor telefon ni, suami saya polis. Daripada nombor telefon ni saya boleh tahu Cik siapa. Kenyataan Profesor Dr. Teo Koh Siang ini memang memutabelikan fakta dan melaga-lagakan hubungan. Kenapakah kenyataan yang rasis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tentang kenyataan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Koh Siang dalam akaun TikTok yang bernama The Merdeka Times yang mengkritik sekolah vernacular. Dalam TikTok ini beliau mendakwa orang Cina yang belajar di sekolah Cina, saya quote dari sini tidak pandang tinggi. Mereka pandang menghina kepada orang Melayu. Mereka mendapati bangsa Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak pijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa mereka nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Dan Seri Yang Dipertua, saya dan ramai ahli-ahli berhormat di Dewan ini belajar di sekolah Cina. Kami tidak pernah diajar untuk memandang rendah orang Melayu. Kenyataan Profesor Dr. Teo Koh Siang ini memang memutabelikan fakta dan melaga-lagakan hubungan di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Ini adalah hasutan. Kenapakah kenyataan yang rasis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi memberi amaran kepada pensyarah-pensyarah yang rasis dalam institut pengajian tinggi di negara kita.
apa resis kalau benda itu betul? Ini kenyataan. Ini kerajaan boleh semak dalam sembang di grup WhatsApp orang Cina. Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tidak ada putar balik fakta, bukan nak menghasut. Ini hakikat yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu perkara yang sebenarnya untuk kita memahami masalah sekarang dan untuk kita cuba selesaikan masalah sekarang. Jadi ialah sudah tentu mereka tidak mengaku dan mereka akan tanya bukti. Buktinya adalah dalam sembang-sembang Cina sesama Cina dalam WhatsApp. Kerajaan boleh akses bila-bila saja. SKMM boleh akses untuk mengetahui, dan saya ada bukti tentang satu grup itu, dan saya pernah buat laporan kepada SKMM pada tahun lepas waktu hari raya puasa, dan SKMM siasat, SKMM hantar maklum balas kepada saya. Mereka telah refer kes itu kepada polis. Mereka masukkan saya dalam grup itu tanpa persetujuan saya lah. Dan bila mereka masuk saya dalam grup mereka itu, mereka ada tujuan lah untuk macam menyerang saya. Jadi mereka serang saya habis-habisan lah. So maksudnya perkara ini perkara biasa dalam grup itu, eksklusif Cina. Sesama Cina itu mereka sembang macam-macam lah. Mereka memberi sebab mengapa bahasa Melayu itu tak penting. Tersakop sendiri pernah berkata kan, dalam satu seminar di Parlimen pada tahun lepas bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi bila dibandingkan dengan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Betul, tetapi bahasa Melayu ada nilai kenegaraan. Itu penting. Itu harus difahami oleh semua rakyat Indonesia. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru maupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tindakan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tulal klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu.